Cuba kita fikir sekejap. Dunia kita ni kan semuanya bersambung. Daripada kopi yang kita minum pagi tadi sampailah ke telefon pintar kat tangan kita ni. Tapi pernah tak kita berhenti dan tanya, macam mana semua ni boleh terjadi kan? Macam mana negara-negara yang sangat berbeza, lain benderanya, lain bahasanya, lain kepercayaannya, boleh duduk semeja dan bekerja sama untuk satu matlamat yang sama? Inilah persoalan besar yang kita nak rungkai sama-sama hari ni. Okey, jom kita mula dari yang paling asas. Apa-apa kerjasama pun yang nak berjaya, tak kisahlah antara kita dengan kawan-kawan ataupun antara negara-negara kuasa besar, semuanya mesti bermula dari satu benda yang sama. Satu set nilai yang kita kongsi bersama. Dan inilah dia, 5 ramuan utamanya. Cuba bayangkan 5 nilai ni. Kerjasama, toleransi, baik hati, harga diri dan keberanian macam DNA untuk mana-mana hubungan global yang kuat. Kalau salah satu je tak ada, memang goyahlah keseluruhan struktur tu. Jom kita zoom in sikit dekat nilai yang jadi tajuk utama kita hari ni. Kerjasama. Definisinya nampak macam simple sangat kan? Melakukan sesuatu bersama-sama untuk kebaikan semua. Tapi jangan pandang rendah pada ayat yang ringkas ni. Sebab bila kita guna pakai konsep ni di peringkat dunia, ia ada kuasa untuk betul-betul mengubah nasib kita semua. Jadi, apa hasilnya bila kita berjaya terapkan nilai-nilai murni ni di seluruh dunia? Apa ganjaran sebenar yang kita semua akan dapat? Faedahnya, wow, memang sangat besar dan ia sentuh hampir semua aspek hidup kita. Dunia jadi lebih selamat, jenayah yang lintas sempadan tu dapat dikawal, hak-hak asasi kita lebih terjaga. Bukan tu je, ekonomi pun makin maju, pendidikan dan teknologi melompat ke depan dan yang paling best, kita dapat berkongsi idea-idea yang hebat dari seluruh pelosok dunia. Okey, kita tengok contoh yang real. Dalam bidang pendidikan, program pertukaran pelajar tu bukan setakat bagi chance untuk study kat luar negara je tau. Sebenarnya, ia sedang membina satu generasi baru yang ada pemikiran global, yang faham budaya orang lain. Kalau dalam ekonomi pula, bayangkan perjanjian perdagangan yang adil. Semua negara yang terlibat dapat untung. Ia cipta lebih banyak peluang kerja, pasaran jadi lebih stabil dan kita membina kekayaan bersama-sama, bukan untuk segelintir pihak je yang jadi kaya raya. Dan semestinya yang paling-paling penting, keamanan dan keselamatan. Bila agensi risikan antara negara kongsi maklumat untuk tumpaskan penjenayah atau bila satu dunia sama-sama rayakan Hari Keamanan Sedunia, itulah kuasa kerjasama yang sedang bekerja. Kita juga tak boleh lupa sisi kemanusiaan dalam kerjasama ni. Bila ada negara kena bencana alam, negara-negara lain cepat-cepat hantar bantuan, tak kira pun pasal politik atau sempadan. Inilah bukti paling jelas yang semangat kemanusiaan kita ni sebenarnya lebih besar daripada apa-apa perbezaan pun. Okey, setakat ni semua nampak indah kan? Macam dunia impian. Tapi, kita semua tahu, realitinya tak semudah itu. Perjalanan nak capai kerjasama global ni penuh dengan macam-macam cabaran. 3 perkataan je, tetapi ia tidak mudah. Pendek, tapi ia merangkumi segalanya. Cuba bayangkan, nak suruh dekat 200 buah negara untuk setuju pasal satu perkara, memang satu kerja yang amat-amat susah. Selalunya, 2 halangan terbesar datang dari sinilah. Dari segi politik, macam mana sebuah negara demokrasi nak betul-betul faham dan bekerjasama dengan negara komunis? Cara diorang tabdir negara pun dah jauh berbeza. Lepas tu, dari segi ekonomi, bila ada negara yang kaya dengan sumber dan mata wangnya kuat dan ada negara yang sebaliknya, ia secara automatik akan wujudkan isu siapa lagi power yang buat keadaan jadi rumit. Selain politik dan ekonomi, ada lagi halangan yang lebih bersifat peribadi, iaitu budaya dan sosial. Kadang-kadang, salah faham boleh jadi hanya sebab lain bahasa. Benda yang kita anggap biasa kat sini, mungkin satu penghinaan di negara lain. Semua ni macam jerangkap samar yang perlukan kesabaran dan tolak ansur yang tinggi untuk dielakkan. So, ini membawa kita kepada satu soalan yang sangat-sangat penting. Apa jadi kalau kita give up? Kalau kita kalah dengan semua cabaran ni? Apa akibatnya kalau dunia ni decide untuk tak nak bekerjasama lagi dan setiap negara cuma fikir pasal diri sendiri je? Kesannya, ia macam satu rantaian domino yang buruk. Mula-mula, hubungan antara negara jadi renggang. Lepas tu, bila dah tak percaya satu sama lain, keselamatan dunia mula terancam.
Bila dah tak ada perpaduan, akhirnya negara yang dah sedia kaya akan terus maju ke depan. Manakala negara yang miskin akan terus tertinggal di belakang. Jurang tu akan jadi lagi-lagi besar. Tapi daripada semua kesan buruk tadi, mungkin inilah akibat yang paling menakutkan. Kita akan hidup dalam satu dunia di mana kita dah tak peduli pasal nasib orang lain, hanya sebab mereka tinggal jauh beribu-ribu batu. Sebuah dunia di mana rasa empati kita sesama manusia dah mati. Untuk mengakhiri perkongsian kita hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran minda. Bayangkan, anda ni seorang pemimpin negara. Anda ada peluang untuk tanda tangan satu perjanjian ekonomi yang akan bawa kekayaan melimpah ruah untuk negara anda. Tapi, perjanjian yang sama akan menyebabkan ubat-ubatan penting jadi terlalu mahal untuk negara-negara miskin. Jadi, apa pilihan anda? Kekayaan untuk negara sendiri atau kesihatan untuk semua manusia? Inilah dilema sebenar yang dihadapi oleh para pemimpin dunia setiap hari. Fikir-fikirkanlah.